Yang ni tarikh paling lama lah yang saya ada, 31/7. Kita kena buat FIFO kena susun first in first out kan. Okay. Ni saya punya freezer ni, dia dah set sama macam suhu deep freezer, negatif 24 degree Celsius. Okay, yang ni tarikh yang paling latest semalam tadi saya pump. 27 hari bulan 9. Cuba kira tarikh 31 hari bulan 7 hingga 27 hari bulan 9. Berapa lama? Tapi kena susun first in first out ni korang. Macam ni. Okay, ni yang seterusnya. Dan ini yang seterusnya. Bawah tu pun ada lagi. Kena susun lah. Ni dekat sini pula. Saya memang pilih untuk jadi OS sebab asalnya saya bukan OS. Okay. So, semua ada preference masing-masing lah. Kenapa nak jadi inaffer, kenapa nak jadi OS. So, ikutlah pada masing-masing. Okay.